Dah order tak? Dah. Akan tunggu tak? Akan tunggu tak? Ada. Ada apa? Tadi aku dah ni. Kalau ni nanti bagi feedback. Lepas tu nak dapat aiskrim percuma. Oh, ya aiskrim. Ini kena bawa balik ni aiskrim ni. Taman botani tadi tak sempat pergi madu. Panjang tau tadi lambat dapat. Ni kakak buat apa ni? Kakak buat apa ni? Buat kerja. Kanan dah sampai. Buat kerja dulu. Boleh minum kopi rata. Boleh. Kalau orang pregnant kita tak galakkan anda untuk minum kopi rata. So lepas dah bersalin nanti baru kita minum kopi rata. Terus dah nak minum. Sebab masa lepas bersalin kita dah lost energy banyak. Bila perlukan tenaga, kita nak buat okey. So kita consume kopi rata. Okey? Oh, tapi kalau minum Camilo masa pregnant boleh. Masa Romagena? Dia kalau waktu pregnant untuk yang Camilo tadi 5 bulan ke atas. Romagena pun untuk certain cases boleh lah kalau dia low pH. Tapi 5 bulan ke atas juga kita sarankan. Alright, thank you. Alright. Yeah. Jadi dah masalahnya. Betul. Oh boy. Okey, kakak-kakak semua, memandangkan nanti kita akan sambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos ini. Merdeka! Kita akan main game teka-teki. Merdeka! Boleh? Boleh! Okey, kita akan mula dengan teka-teki beriddles. Okey, teka-teki pertama. Bukan bulan penuh, bukan matahari, separuh sahaja aku muncul. Di sebelah bintang yang punya 14 hujung aku berdiri. Aku bukan nama negeri, tetapi aku berkibar untuk semua. Angkat bendera. Angkat. Jalur gemilang. Betul. Bijak. Okey, soalan nombor 2. Yang ni kena peka sedikit Aku satu kata yang diulang berkali-kali pada malam 31 Ogos 1957. Satu laungan yang memutuskan satu ikatan lama. Bila diucap orang, ia bukan lagi rahsia. Apakah aku? Wah, dia nak bagi siapa ni? Wah, juri nak bagi siapa? Kak Ayu. Okey. Merdeka jawapannya. Soalan nombor 3. Aku manusia, bukan sultan, bukan raja. Gelaranku bermula dengan T dan aku berdiri di pentas untuk membebaskan suara sebuah negara yang baru lahir. Siapakah aku? Kak. Betul. Hebatnya. Merdeka. Okey, teka-teki nombor 4. Aku tempat di mana kelip lampu dan laungan pertama bergema. Bukan istana, tapi pentas sejarah. Aku menyaksikan satu negara mengangkat suara. Apakah aku? Yang ini. Nak saya ulang? Ulang lagi sekali. Aku tempat di mana kelip lampu laungan pertama bergema. Bukan istana, tapi pentas sejarah. Aku menyaksikan satu negara mengangkat suara. Apakah aku? Stadium Merdeka! Betul! Soalan terakhir untuk bahagian pertama. Aku bermula dengan nada keheningan.
diikuti teks yang memanggil tanah air. Nama aku 2 suku kata. Suku terakhir ialah ku. Aku menyatukan semua suara sebelum perarakan bermula. Apakah aku? Betul! Wah, hebatnya kamu. Okey. Paling banyak menang Kak Ayu lah jawabnya. Next. Kita sambung. Kiranya puan start. Puan sangkut belakang belakang kena sambung. Okey, tak ada start dulu. Okay. Paling depan start dulu. Kita akan kena sambung. ber-U. Kena sambung. Tadi lupa lah. Sambung kau ni. Kak ni dulu lah. So Kak ni sambut belakang. Jangan start nak sambut. Boleh jangan. Alright. So lagu yang pertama. Saya nyanyi sikit, lepas tu Kak ni sambung Merah membara semangat wajah, putih bersih, budi bersih. Sambung. Budi bahasa. Salah. I don't know. Okay. Apa? Kan dia sambung tu kasih sikit. I am the one, the way you turn down. Biru perpaduan kami semua, puncak dunia telah kau tawan. Okay, orang belakang. Membawa semangat kaya. Angguk aja. Angguk. Ini macam masing-masing kena pegang lirik. Belajar balik. Oh, dah lama tak menyanyi. Sekolah boleh lah dulu. Baru rakap. Aduh, fail. Ini masing-masing kena duduk Australia ni. You could do so you want Next song. Okey, kita tukar lagu. Okay. Ni serius senang. Tanggal 31 bulan 8 57. Sambung. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Yeay. Sambung. Kita semua Malaysia. Sama-sama menyambut Hari Merdeka. Merdeka. Bulan 8. Kayu. Merdeka. Itu je yang diingat. Susahlah orang-orang Australia ni. You know what I mean, I want to, you know. Maksud ni kau tak ingat kan? Ni last lagu. Last kita sambung daripada kat Saya ada. Okay. daripada kat saya ni. Okay. Tak dapat ni kan? Awal-awal tolak. Jago yang dah dapat dah habis dah. You serious? Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Sambung. Anak terasu. Kau tak tahu kan? Mas. Hidup rakyat tidak pandai. Pandai di pandang ekonomi. Jago sukan dan juga jutawan. Yang tu hafal pula. Megah menyusul di jalan raya. Dia sambung. Kelakar. Okay, lagu ni pas. Padahal lagu ni susah. Okey lah. Satu lagu je lah pas. Satu kita bagi satu je pas. Okey lah. Jadual gemilang tanggal 31 teh. Ada lagi satu ke? Masuk sekolah balik.
Susah nak cakap dengan warga Australia ni. Can't do negative today. Positive vibes. Kan tengok bijak pandai masing-masing. Bijak pandai. Okay, last thing kita adalah teka bendera. So, untuk bendera pertama, Kita mesti balik. Tegak. Okay, yang ni bagi hint sikit je. dia macam teka sikit. Dia berwarna-warna. First hint. Teka. Ini nama negeri. Nama negeri. Bukan, salah. Ready Perak. Salah tu. Wilayah. Betul. Atau yang second. Kita ada. Ya, ini tempat dia. Angkat bendera baru jawab. Ayo betul. Angkat bendera dulu kalau tak disqualified. So untuk bendera yang ketiga. Wow. Okay. Cepat angkat bendera. Apa Kak Katie? Kak Katie. Perlis lah, betul. Ni saya kelas Ada lagi. Ada lah banyak. Untuk bendera yang Mana boleh tengok? Mana boleh tengok? Untuk bendera yang ketiga. Ini Kelantan lah. Okey, Kak Nadia. Kedah. Boleh nampak kan? Ya ini. Habis lah. Bukan dah jawab tadi. Kayu betul. Mudah diteka. Kita bagi hint. Melaka. Asyik orang Melaka. Betul. Last. Dapat. Yang ni kita for fun lah, ada hujung-hujung kan. Yang ni siapa tak tahu boleh gerak. Betul. Kami dari JRM Negeri Sembilan mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka!